Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan seluruh umat baginda yang mengikut sunnah sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam webinar TVET at KKKTW bertajuk Generasi Z, Cabaran Melahirkan Graduan TVET yang Kompetitif dan Kreatif. Bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini, saya perkenalkan dahulu Puan Azrina binti Ibrahim, pengasas Wahyu Aqua Series. Okey. Dan juga seorang lagi yang tidak kurang hebatnya, Encik Salihuddin bin Muhammad Jupri, merupakan pengasas Takara Barbershop yang berada di Shah Alam. Okey. Yeah. Selamat datang kepada Cik Saleh dan juga Puan Azrina. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Okey. Sebagai maklumat semua, webinar ini merupakan satu lembaran untuk kita melihat bagaimana kita nak melahirkan generasi Gen Z yang selama ini terkenal sebagai generasi yang mula-mula mendapat pendedahan dalam teknologi dan internet sejak kecil lagi. Okey. Jadi peranan kita ni sangat besar kerana mereka merupakan orang kata apa? Merupakan anak-anak kecil, anak-anak yang perlu dididik untuk menjadi insan yang berguna untuk negara dan juga bangsa. Okey. Jadi dalam menghadapi cabaran dengan generasi Z ini, tak semua yang kita impikan akan hadir dengan mudah. Tapi semua yang kita perjuangkan dengan sabar akan sampai tepat pada masanya. Maka hari ini kita akan bincangkan bagaimana cabaran dan strategi yang perlu diambil oleh setiap pihak dalam melahirkan generasi Gen Z yang mahir dan kompetitif. Okey. Pertama sekali saya ingin berjemput Puan Azrina untuk sama-sama kongsikan kepada kita semua. Okey. Apakah kepentingan program TVET dalam industri yang Puan ceburi? Silakan Puan. Okey, terima kasih kepada Puan Yasmin, moderator kita pada pagi ni. Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Azrina binti Ibrahim, pengasas Wahyuni Beauty and Muslimah Spa. Nah, okey, saya ni ialah seperti mana yang Puan bagi tahu peranan TVET zaman sekarang Okey, waktu tu zaman sekarang ni memang sangat mencabarlah bagi golongan orang-orang muda, sebab saya sekarang ni pun dah umur 4 series pun dah macam lagi mencabar kan. Sebab kita dulu belajar di Giat Mara kan. Dalam tempoh belajar di Giat Mara ambil kemahiran. Waktu tu saya pun berusia 32 tahun lah kan. Dah kata dah lewat lah. Betul tak? Masih lagi nak belajar dalam bidang kemahiran. Sebab kita tahu kan dalam bidang kemahiran ni dia tak rugi. Kan? Tak rugi kita nak mencuburi sebab sangat skill yang setiap diri tu memang ada sangat beza lah, walaupun terlampau ramai orang dalam bidang urutan. Contoh dalam bidang saya dalam bidang beauty terlampau ramai sangat kan, tapi setiap manusia tu dia ada kemahiran tertentu, kemahiran yang tersendiri kan. Sebab itulah orang kata TVET sekarang ni dengan yang saya belajar dulu, dia berbeza lah dari segi orang kata penerimaan kan, penerimaan, pelaksanaan dia berbeza lah. Itulah saya nak ulaskannya. Okey. Terima kasih Puan Azrina. Saya nampak betul seperti yang Puan Azrina cakap, kemahiran adalah satu bidang yang tak rugi kita ceburi.
Sebab daripada situlah kita boleh satu mengasah bakat, dua menjaga pendapatan sendiri ya Puan ya. Ya, betul. Ya, dia sangat membantu. Jadi dia sangat TVET ni sangat membantulah dalam industri yang Puan ceburi, especially untuk mengembangkan ekonomi tempatan dan juga ekonomi keluarga sendiri ya Puan ya. Ya, betul. Lepas tu Okey. permintaan pelanggan tu memang sentiasa adalah kan, permintaan pelanggan. Zaman sekarang ni semua orang suka kepada kesihatan dan lifestyle. Diorang ada spend duit untuk lifestyle punya inilah untuk penjagaan diri, kecantikan. Itu diorang memang spend dekat situ dah sekarang ni ya kan. Ya, betul. Lagi satu kalau kita ada duit banyak pun tapi kesihatan tak ada pun macam rugilah. Balance saya Puan ya. Ya. Betul tu Puan, betul. Saya sangat sokong 100% dengan pandangan Puan. Okey, terima kasih Puan. Encik Salihuddin, saya nak tanyalah pandangan Encik Salihuddin, bagaimana TVET ni dapat membantu generasi Z untuk bersedia dalam bidang industri ni. TVET kita tengok TVET sekarang ni kan makin diperkasakan. So bagaimana TVET ni dapat bantu generasi Z ni? Okey, Assalamualaikum. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Salihuddin bin Muhammad Jufri. Saya bekas pelajar pelatih Giat Mara pada tahun 2018 dan saya sekarang menjadi usahawan di mana saya bawa nama Takara Barbershop. Terima kasih kepada Puan Yasmin sekali lagi. Okey. Bagaimana TVET cabaran ialah cabaran melahirkan graduan TVET kan. Macam mana diorang nak TVET nak ni. Salah satu apa yang saya nampak sekarang kan, sebab sekarang zaman makin moden betul. Macam saya pelatih Giat Mara tahun 2018 dan sekarang tahun 2025, almost saya dah 9 tahun dalam bidang ni, ke 10 tahun. Dulu punya pembelajaran dengan sekarang punya pembelajaran sangat berbeza. Daripada sekarang pelajar-pelajar generasi Z ni, dia banyak ke arah media sosial. Faham tak, ke arah media sosial, Instagram, TikTok dan pembelajaran sekarang pun apa yang saya nampak terlalu cepat. Di mana sekarang banyak, contohlah saya ambil di Giat Mara kan, apa yang saya nampak kan di Giat Mara, dan lagi satu apa yang saya banyak kenalan kawan-kawan saya, tak pun saya punya junior daripada college community IKBN, kebanyakan TVET ni dia agak ke belakang sikit daripada industri punya pembelajaran. Sekarang dia macam tak sama tau. Untuk industri sekarang bagi saya dah pergi jauh daripada pembelajaran yang sekarang yang sedia ada di TVET. Itu saja. Budak-budak diorang banyak main media sosial betul. Jadi diorang terus tengok, wish kenapa saya belajar di Mara macam ni, di TVET macam ni, kenapa dekat dalam industri dah pergi jauh dah. Kadang-kadang cikgu dia punya level dia ajar sampai tu je, sebab memang SKM2 kan sampai tu je kan. Ada SKM3 sampai tu je. Tetapi di luar industri diorang punya level dah pergi jauh. Sampai kan ada sebab saya ada juga buat part time untuk lecturer mengajar di luar. Kadang-kadang saya ada open class. Mahal juga saya open class, dalam ada yang 500, ada yang 700. Sampai kan ada student-student daripada TVET yang join kelas saya. Saya tanya, kenapa awak join kelas saya? Saya nak tambah ilmu lagi. Ada yang saya belajar dekat pusat bertauliah ni, ada yang tak cukup, ada yang tak sampai. Saya ajar tak sampai apa yang dalam media sosial yang sekarang yang tersebar ni. Dan sekarang tu semua viral. Ada yang buat perm macam ni, ada yang buat macam ni. Dia sama. Proses apa yang saya ajar tu memang sama, perm. Tetapi dia punya cara berbeza dengan apa yang sekarang Mara TVET ajar sekarang. Itu je. Bagi saya sekarang budak-budak kita kena lebihkan, contohnya kan dalam pusat bertauliah, TVET dia kena ada kolaborasi dengan industri sedikit. Bagi budak-budak tu dia macam celik. Tak adalah dia lepu belajar dekat dalam pusat bertauliah. Ada juga diorang ada aktiviti luar dan
TVET saya sarankan untuk TVET lah, untuk kita bantu generasi-generasi Z ni, sebab kebanyakan generasi Z ni diorang orang kata terpengaruh dengan media sosial, dengan influencer bubble. Sebab saya dalam industri hairdressing kan, ada je sekarang diorang lebih terpengaruh ke arah luar. Jadinya di mana TVET perlu adakan satu masa untuk diorang kolaborasi dengan industri-industri yang ada nama di luar, yang orang kata influencer lah yang terpengaruh. Itulah bagi saya lah. Okey, saya faham. Saya nampak fokus Cik Salihuddin, TVET ni memang membantu generasi Z. Okey, cuma apa yang TVET dapat membantu generasi Z, dari segi TVET dan juga industri, kita nampak satu kolaborasi perlu ada supaya dia setara. Setara dengan keperluan terkini dan juga kehendak semasa dan juga teknologi yang ada lah pada masa sekarang ni. Beza kan, sebab yelah kita zaman kita dulu tak main media sosial. Time tu pun saya belajar Nyak Marah pun tahun 2018, mana ada kita nak main. Telefon pun tak ada sangat. Jadi di mana kita tengok sekarang budak-budak sekarang semua dah tengok IG, TikTok. So di mana kat situ diorang terus cenderung ke arah influencer bubble. Uish, bubble ni dah buat macam ni, aku tak belajar pun kan. Salah satunya kan. Jadi ni macam diorang macam aduh, tak dapat lah apa yang aku nak. Kat situ pun budak-budak generasi Z sekarang jadi down untuk belajar. Belajar yang sama je daripada dulu kan. Betul. Saya nampak benda tu perlu diambil berat sebab kalau tak saya takut kita makan lagi ke belakang. Jadi saya sangat menghargai pandangan Cik Salihuddin dan juga Puan Azrina. Cuma saya nak tanyalah pada Puan Azrina, dari sudut apakah yang Puan Azrina nampak di kalangan Gen Z, especially sikap yang mana sesuai untuk menyertai program TVET ni? Maksudnya adakah mereka ni perlukan IQ yang sangat tinggi, sikap yang sangat bagus, ataupun macam mana? Apa pandangan Puan Azrina? Okey, pandangan saya sendiri sebab untuk pengetahuan Puan Jasmine dan Cik Saleh, saya pun berdaftar sebagai pusat bertauliah lah buat program SIDN, Sistem Latihan Dua Nasional. Sekarang ni program ADI, Akademi Dalam Industri, sebab dia kolaborasi dengan industri lah. Okey, saya kendalikan pelajar perantis-perantis yang baru ni, baru pasal SPM kan, berusia 18 tahun, 19 tahun kan. Dia punya sikap tu kena bentuk banyak lah. Tak boleh nak macam serius sangat. Saya sebagai founder kan, dia macam dia ada gap level lah. Lagi satu sikap anak perantisan yang baru TVET ni, dia kena kena pandai lah, orang kata kena pandai tackle lah macam kan. Sekarang zaman handphone, betul tak? Kalau handphone ni kalau kita bagi jadual, handphone masuk je kerja pukul 9, handphone kena tak locker dah. Kena kita tetap macam tu. Kalau kita tak tetap macam tu, diorang tak reti. Dia pun tak reti nak ni, sebab handphone tu sentiasa bersama dengan kita kan. Sebenarnya benda tu mengganggu lah kita ada pergi proses pembelajaran, betul tak? Untuk kita belajar amali dan teori. Lepas tu dan zaman sekarang, zaman anak remaja ni dia lebih kepada social media lah. Dia terlampau terpengaruh dengan social media dan juga ikut pada trending. Itulah, pantang viral je mesti nak bercuba. Kan? Seronok dia teruja. Padahal kita tak tahu mana pun. Kan? Macam tu. Pantang dia ada skill baru je, nak cuba. Tapi tak tahu dia punya efek macam mana. Kan? Dia tengok dalam sekarang ni terlampau famous kat dalam TikTok lah. Kan? TikTok ni selalunya dia bagi belajar short-short, pendek-pendek. Itulah cara marketing dia. Lepas kita nak cuba apply, sebenarnya
tak sesuai lah. Kita kena cari cikgu juga. Belajar kena cari cikgu juga. Jangan fokus, jangan terlampau 100% percaya dalam social media, dalam online. Betul tak? Kadang tu dia ada yang tak sampai yang kita, bila kita apply buat apa yang dia ikut step dalam apa video tersebut ke apa kan, dia tak sama. Mesti tak sampai result yang tu. Tapi peranan bagi nasihat saya anak-anak generasi Gen Z sekarang ni, jangan terlampau ambil mudah lah. Dalam apa-apa peluang, apa-apa orang kata pekerjaan apa semua, jangan terlampau ambil mudah. Ambil secara serius. Kan? Kadang sebab keadaan sekarang yang terlampau sangat mencabar lah dari segi social media. Gen Z zaman anak kita kecil-kecil pun 7 tahun pun mencabar jugalah. Kita nak bagi ni kan, mesti nak handphone. Kadang tu sikap nak makan pun nak handphone, nak tengok cerita. Tengok YouTube apa semua kan. Kadang susah macam mana kehadapan mungkin dengan adanya kita berkolaborasi dengan industri seperti mana Cik Saleh beritahu, insya-Allah lah benda tu lebih orang kata pandangan lebih meluas lah. Sebab industri ni dia mengikut kehendak pelanggan yang sedia ada. Dia kena ikut peredaran semasa, permintaan daripada pemasaran, betul tak? Permintaan pelanggan dan juga pelaksanaan tu dah hasil pendapatan tu. Kan? Kita nampak dia flow tu semua. Kan? Barulah kita nampak dia di tempat yang luar, yang sebenar lah. Itulah. Saya faham. Saya nampak jelas daripada cara Puan Azrina explain kerisauan kita terhadap generasi Gen Z ya Puan ya? Ya, betul. Ya. Tapi yelah, setiap cabaran tu dia akan datang dengan penyelesaian dia. Cuma cara kita nak tackle tu, cuma saya nampak cara yang Puan tackle tu ialah dengan mendisiplinkan Gen Z. Mana kata sikap disiplin tu perlu ada pada generasi Gen Z. Jika kita nampak dia ada bermasalah, kita yang perlu disiplinkan dia. Tapi dengan cara yang berhemah, supaya orang kata tarik rambut dalam tepung tu tak berterabur tepung tu ya Puan ya? Ya betul Cik Yasmin. Ya betul. Dan saya nampak juga yang Puan Azrina tekankan ialah sekiranya terdapat sebarang pengaruh dari luar, pengaruh yang kita tak tahu dia positif atau negatif, peranan kita sebagai industry player ataupun sebagai TVET player ialah untuk kita memberi penjelasan. Ini betul, cuma apa yang kita perlu buat ialah perbetulkan kaedah dia ataupun jalan cara dia ataupun apa-apalah supaya kita tidak tersesat jauh dan budak-budak tu tahu apa yang betul, apa yang tidak betul ya Puan ya? Ya betul Puan Yasmin. Okey. Dan satu lagi saya nampak Puan memberi penekanan untuk tidak terlampau mengambil mudah untuk sesuatu perkara. Mana kata apabila kita nak buat sesuatu benda, buatlah dengan bersungguh-sungguh. Jangan sambil lupa ya Puan ya? Ya betul. Saya nampaklah kesungguhan Puan lah dalam pemandangan Puan dari segi sikap Gen Z ni lah. Okey. Saya nampak itu memang orang kata sikap umum yang saya nampak pada Gen Z sekarang ni. Tapi tak apa, itu yelah benda yang kita lalui bersama kan. Ya betul Puan. Kan, itulah. Saya nampak, terima kasih Puan. Okey, dan saya nampak juga Cik Salihuddin pun menghadapi juga cabarannya Puan, Cik Salihuddin. Ya betul. Untuk Gen Z yang berkualiti dan kreatif Ya, nak dapat Gen Z yang berkualiti ni agak sukar untuk pada zaman sekarang. So Cik Saleh, saya nak tanya, sekiranya Cik Saleh diberikan satu mandat lah, apa yang Cik Saleh plan nak buat untuk menghadapi cabaran melahirkan Gen Z yang berkualiti dan kreatif ni? Silakan Cik Saleh. Okey, jika saya diberi satu peluang tanggungjawab kan, macam mana saya nak handle untuk mendapatkan generasi Z yang berkualiti. Okey, salah satu yang
saya perasan di mana sekarang generasi Z ni, dorang kita tengok sekarang pun lah banyak dorang untuk kehadiran, kedatangan ke pusat bertauliah, betul. Banyak yang lambat, banyak sangat, mostly dalam boleh dikatakan 60% lambat. Kerana sama je, macam saya pun tempat kerja pun sama juga. Kadang-kadang staff saya pun masuk pukul 10, pukul 12 baru sampai. Diorang tak boleh nak tepati masa. Apa yang saya perasan, salah satunya sekarang keutamaan ibu bapa lah. Kena cakna dengan diorang punya anak-anak. Kena tahu apa aktiviti anak. Sebab kebanyakan budak-budak sekarang semua tidur pukul 3 pagi, 4 pagi, 2 pagi. Sebab kita aktif dekat media sosial kan, kita nampak kan. Kadang-kadang saya ada je connection dengan student-student semasa sekarang. Saya nampak apa yang diorang buat. Diorang lepak pukul 2-3 pagi, mamak. Still ada yang main motor lah. So salah satu sebenarnya benda utama ibu bapa. Ibu bapa main peranan untuk mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang disiplin. Dan salah satu juga daripada pusat bertauliah pun salah satu juga kita boleh mendidik kita punya student-student untuk menjadi student yang disiplin. Salah satunya kita kena rapat dengan student. Kena bertanya khabar. Tapi itu pun susah juga bagi saya lah kan. Student pun dia ada dia punya PL dia sendiri. Tetapi untuk cara salah satunya, apa yang saya nampak zaman dulu dengan zaman sekarang ni student generasi Z ni diorang nak masa yang fleksibel. Itu yang saya nampak. Sekarang perasan tak, sekarang kan kita punya masa pembelajaran daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, betul. Jadinya apa yang saya nampak dan saya alami dan saya tanya kepada generasi Z, diorang lebih suka fleksibel masa untuk pembelajaran. Mungkin kita boleh singkatkan pembelajaran, mungkin kita boleh pendekkan mingguan pembelajaran. Itu bagi pendapat saya lah untuk generasi Z ni. Ya, betul. Saya nampak Cik Saleh sekiranya dia beri mandat tu, nampaklah apa benda yang nak dibuat tu. Betul. Kan? Sebabnya Gen Z ni pun akhirnya dia akan menjadi pemimpin pada satu hari nanti, insya-Allah. Jadi dalam tera nak menjadi pemimpin tu, peranan ibu bapa tu sangat penting. Saya nampak memang itu orang kata apa, tonggak Utama untuk ialah anaknya jadi seorang yang berjaya. Ya, betul. Betul. Cik Saleh pun seorang yang muda. Saya nampak peranan ibu bapa Cik Saleh banyak membantu Cik Saleh. Alhamdulillah, saya tahun ni umur 25 tahun. Alhamdulillah. Itulah. Saya nampak kejayaan ibu bapa di samping cikgu-cikgu, di sebalik kejayaan Cik Saleh, cikgu-cikgu, ibu bapa banyak memainkan peranan. Sebab saya rasa Cik Saleh ni pun antara Gen Z sebenarnya. Saya sebenarnya tak cakap pasal Gen Z. Pun Gen Z. Saya macam tadi kan dapat task ni kan. Saya pun generasi Z juga. Saya nak mental kan. Alhamdulillah lah, kita tak adalah orang kata teruk sangat dalam generasi Z ni. Kita pun still ada disiplinnya. Sebab kalau tak ada disiplin, macam mana saya boleh berada di tempat apa yang saya ada. Ya. Maksudnya Cik Saleh ni adalah Gen Z yang kita masukkan dalam webinar ni untuk bincangkan Gen Z Cik Saleh ni. Betul tak? Yelah, kita banyak kenalan-kenalan Gen Z kan. Sebab tadi macam ada je banyak saya punya kenalan-kenalan saya yang student mara sekarang. Diorang banyak sangat lepak pukul 2-3 pagi. Itu salah satunya daripada ibu bapa. Diorang kena ambil tahu pasal anak-anak diorang, aktiviti anak-anak diorang. Itu semua akan disiplinkan anak-anak dia untuk pergi ke kelas pada esok hari. Jadi di mana pun saya tanya juga student-student semasa, kenapa korang tak nak attend kelas pukul 8? Sebab aku tengok korang punya prestasi memang 60% yang lambat datang kelas. Walaupun kena denda pun pada hari tersebut pun esoknya diorang ulang juga. Jadi itu saya punya pandangan. Apa kata fleksibelkan masa student-student, di mana daripada masa yang panjang daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang, mungkin diorang boleh pendekkan masa. Tak pun daripada mingguan 5 hari, mungkin diorang pendekkan hari sedikit.
Itulah saya punya pandangan. Itu je. Ya. Sebab saya nampak Gen Z ni dia untuk satu-satu perkara ni dia punya contact hour tu dia tak boleh tempoh yang lama sebab dia akan menjadi satu perkara yang membosankan lah saya rasa lah. Betul ya Cik Saleh ya? Betul. Sebab dia punya keterujaan untuk mencuba satu benda yang baru tu sangat tinggi lah. Dia punya semangat tu lain. So berbekalkan dengan semangat tu lah, saya nak tanya Puan Azrina, berbekalkan semangat Gen Z tu, so apa peranan Puan Azrina sebagai usahawan untuk bantu Gen Z ni untuk menceburi dalam industri yang ada dalam negara kita? Okey, peranan inilah semangat anak-anak Gen Z sekarang ni kan. Seperti mana Cik Saleh beritahu tadi, betul lah, disiplin. Tapi dia kadang tu Gen Z dia ada juga yang dia minat dan dia tahu keperluan dia. Dan kadang dia pada golongan keluarga yang susah lah. Dan kadang kan dia ikut kepada background dalam golongan keluarga juga. Kan? Jika dia tahu, dia macam saya sendirilah, saya sendiri ada lebih kurang 25 orang perantis kan. Dalam 25 orang perantis tu kita tengok siapa yang berbezalah. Golongan orang yang mampu milik ni, yang mampu ni dia macam tak pernah nak serius. Kan, dia ada sosial yang dia ada life sosial je lah kan. Susah sikit lah walaupun wanita kan, sebab saya student saya semuanya adalah wanita kan. Lepas tu jika keluarga dia macam adik-beradik ramai, dia ada anak sulung, dia buat kerja yang bagus. Tak perlu kita nak ni, dia suka benarnya kita. Apa lagi ya nak buat? Contohlah kan. Dia tahu apa yang dia nak sebab dia nak berjaya sebenarnya. Walaupun dia umur 18 kan, baru ni, tapi sikap dia ingin tahu ada. Kan kadang dia datang dekat bilik rawatan, dia tengok, dia duduk dan diam kan, staff dia buat, dia tengok, dia nak tahu apa yang ni. Itu adalah semangat dia sendiri. Dan kadang tu bergantung kepada background lah, background keluarga dan juga dan kadang-kadang tu Gen Z ni dia nak buat sesuatu mungkin atas arahan keluarga lah. Dia tak minat, contohlah kan, dia tak minat bidang tu, tapi keluarga paksa. Itu salah satu jugalah. Yang itu kadang tu kita pun nak asahkan semangat diorang tu ambil masa jugalah. Kan kena tetapkan kepada disiplin lah. Itulah cara saya kan. Nak membakarkan semangat tu memang ambil masa jugalah, bergantung kepada background Gen Z tersebut lah. Kan kadang disiplin, kita bagi tahu dah dia punya lifestyle dia tu kena cakna seperti mana Cik Saleh cakap tu, keluarga, orang sekeliling kena cakna, kan kena tahu apa aktiviti dia. Lepas tu kita kena macam kita sendiri industri player kadang-kadang kita bagi nasihat kan, nasihat sebagai anak lah, untuk bagi dia orang sebab apa, mereka ni boleh berjaya ke depan jika mereka betul-betul buat dengan bersungguh, kan, dengan semangat dia, sebab dia takkan terlambat. Even saya pun masuk giat mara pun umur 32 kan, orang kata dah berumur dah. Kan saya punya rakan-rakan masuk dalam kelas semua ni umur 18 kan, awal-awal 20-an, saya 32. Dia orang panggil saya Umi je. Kan ada gelaran panggil Umi. Sebab apa? Itu bagi saya sendiri, sebab saya nak cari benda sesuatu adalah keperluan hidup, nak hasilkan pendapatan. Macam saya walaupun dah berumur 32 tahun, masuk giat mara, benda tu saya tak lewat bagi saya. Kan? Lepas tu start pada situ saya belajar skill. Sebab tu kita skill ni kena belajar, kena ada berguru lah, kan. Dia tak boleh belajar online saja, tak boleh, dia tak cukup. Lepas tu
bila kita dah tahu hala tuju masuk industri, industri ni dia ada banyak peluang. Kan bila saya masuk Giat Mara, saya nampak banyaknya peluang-peluang yang diorang bagi untuk usahawan-usahawan yang baru. Kan. Sejak pada itu saya ambil peluang pergi kursus, kan, ambil dah mohon geran, buat kertas kerja apa semua, kan, untuk mantapkan lagi kita punya perniagaan dan juga kembangkan lagi perniagaan. Kan. Industri membantu. Kalau anak-anak muda kita ni Gen Z dia sambil lewa dengan dia punya dunia dia, dan sekarang setahun dua ni boleh lah, tapi 5 tahun akan datang takkan nak enjoy lagi. Mak ayah kita pun dah makin tua, kan. Sekarang ni boleh bagi di poket. Ke depan nanti siapa nak bagi kalau kita usaha sendiri, tak bekerja, kan. Sebab tu dalam golongan dalam industri event ni, walaupun diorang macam dia tak perlu modal yang besar lah, yang skill, kan. Contohlah macam saya bidang urutan, dia ada minyak, pergi mana pun dia tahu dia terapis, orang mesti nak urut. Betul tak, Puan? Ya, betul. Setuju tu. Ya. Dia tahu ada, boleh urut lah. Atau okey, saya lama tak mengurut ni, boleh lah. Dia modal dia adalah minyak urut dan juga kemahiran dia. Betul. Ya, betul. Dah dapat dah. Kan, kalau 2 jam paling pun busuk pun 100 lah. Kalau itu kurang sangat lah, betul tak? Ya, betul, Puan. Dia sebenarnya kesungguhan tu nak membakar semangat anak-anak muda ni, kita bagi nampak orang-orang yang di bidang yang dia minat tu, bagi nampaklah apa kejayaan orang tersebut. Apa susah senang dia. Kan? Kan kata bukan mudah lah. Semangat ada, tetapi orang nak bakar semangat tu tak ada. Kadang-kadang tu, kan? Kadang-kadang tu macam itulah. Semangat nak buat tu, tapi sokongan tak ada. Mungkin sokongan daripada keluarga nak dia jadi lawyer, tapi dia minat dalam bidang barbershop. Ya, betul. Apa hairstylist, kan? Dia macam tu. Itulah sampai masanya anak-anak tu dia terapung. Dia tak ada hala tuju dia, sebab tu dia macam tak bersungguh buat kerja, kan. Dia masih lagi enjoy. Aku nak buat apa pun mesti tak ada sokongan. Itulah. Sokongan orang sekeliling tu sangat-sangat membantu, kan, untuk membakarkan semangat-semangat anak-anak muda yang menceburi bidang TV ni. Ya. Betul. Saya nampak Puan Nazrina ada 5 poin dekat sini yang Puan Nazrina tekankan. Peranan usahawan, ya, Puan Nazrina sendiri usahawan. Saya nampak ada 5 perkara yang Puan tekankan, iaitu yang pertama, kita kena tengok Gen Z ni dia berminat ataupun tak berminat. Betul. Sekiranya berminat, dia ada inisiatif dia sendiri, dia akan berusaha keras untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kemahiran yang lebih. Tapi jika tak berminat tapi terpaksa menceburkan diri, kita sendiri, yang perkara kedua, kita sendiri perlu bagi tahu kat diorang apa, cari sesuatu keperluan hidup, hala tuju, apa yang nak dicapai. Jadi itu peranan usahawan untuk kepada ni lah Gen Z yang tak berminat, sebab kita tak tahu mereka ni background dia macam-macam, kan. Betul. Ada yang background dia positif, ada yang background dia perlukan lebih banyak sokongan, dorongan. Jadi kita sebagai usahawan kepada Gen Z yang tidak berminat tapi perlukan sesuatu, kita perlu tunjukkan apa hala tuju diorang. Okay. Perkara ketiga yang saya nampak Puan terangkan kat sini ialah industri perlu banyak membantu, iaitu sekiranya mereka telah menceburi bidang ni, kita bantu mereka terangkan lagi apa benda lagi yang boleh dicapai, apa benda bantuan-bantuan yang ada dalam keadaan sekarang ni, kerajaan bagi apa, bantuan apa, sokongan apa, dana apa, itu kita perlu terangkan untuk membantu mereka. Seterusnya, poin yang keempat yang saya nampak Puan tekankan kat sini ialah kita perlu tunjukkan model yang telah berjaya. Jadi mana kata usaha contohnya lah dalam bidang yang Puan ceburi, kita tunjukkan okey model-model telah berjaya macam ni. Adik-adik dah ada skill ni, adik-adik boleh maju. Contoh Puan Nazrina sendirilah model yang berjaya yang boleh dijadikan panduan untuk mereka untuk tahu hala tuju yang mereka nak capai, ya Puan, ya.
Betul. Seterusnya yang saya nampak ialah sokongan lah. Sokongan daripada pelbagai sudut, dari segi parent, dari segi keluarga, dari segi ibu bapa, daripada segi masyarakat, dari segi usahawan tu sendiri. So Betul. berdasarkan kelima-lima elemen ini, itulah peranan usahawan untuk membantu Gen Z dalam bidang industri ni, Puan ya? Ya, betul. Ya, okey. Terima kasih Puan. Okey. Seterusnya Cik Salihuddin. Saya nampak Cik Salihuddin ni ada banyak idea nak dicurahkan ni. Sebab saya nampak Cik Salihuddin, Cik Salih, sorry maaf, okey. Juga merupakan training provider kepada TVET swasta ya? Ya betul, saya banyak juga dapat invitation dari salah satunya College Masa panggil saya untuk buat talk. Kadang-kadang ada je kebanyakan dalam industri pun panggil saya untuk buat kelas short course. Saya banyak juga ambil job-job macam tu. Jadi sebagai saya suka pada ayat Puan Azrina tadi yang di mana dipaksa ibu bapa. Saya pada asalnya dipaksa daripada ibu saya untuk join kursus seni reka gaya rambut ni untuk kursus 2 hari. Time tu Giat Mara ada buat kursus 2 hari. Mak saya paksa, kau pergilah, kau tak buat apa. Time tu saya baru tingkatan 4. Baru tingkatan 4. Saya dipaksa. Dia kata daripada tak ialah bulan 12 sekarang cuti sekolah, betul tak? Memang dipaksa, kita tak nak lah kan. Tapi disebabkan benda tu free. Join free, siapa tak nak free kan. So mak saya pun pergi belajar sana, daripada tak ada buat apa kat rumah, tidur main game, kau pergi belajar. Saya pergi, saya kena paksa kena pergi kena hantar 2 hari saya belajar. Time tu saya belajar 2 hari, ialah 2 hari nak dapat apa, betul tak? Kita tak boleh dapat apa nak gunting rambut 2 hari. Tapi dapat mesin, saya dapat gunting, saya dapat set sikat. Balik je belajar 2 hari, saya potong rambut adik saya. Memang buruk gila. Memang buruk. Potong-potong. Saya bawa pergi mamak tu geleng kepala. Dia kata, aduh apa you buat ni? Dan saya pun tengok kat situ mamak tu potong rambut macam mana. Dan saya cuba, benda tu macam Puan Azrina cakap tadi, sokongan ibu bapa, sokongan orang sekeliling. Mula-mula memang saya dipaksa. Tapi kerana sokongan ibu bapa dan adik-adik saya dan jiran-jiran orang sekeliling, orang bagi support, orang kata tak apa, kau try kat rambut aku, kau try kat rambut pakcik. Boleh je belajar. Selepas dah habis SPM, saya terus cari cikgu yang ajar saya pada tahun 2016 tu, 2018 saya cari balik, saya join Giat Mara. Di mana dekat situlah orang kata proses saya berjalan. Minat tu ada, dan kawan-kawan support, dekat situlah. Salah satunya dipaksa asalnya, tapi daripada dipaksa terus jadi minat dan jadi saya punya career untuk menjadi usahawan. Alhamdulillah. Cik Salih, izinkan saya tanya, apa agaknya yang menyuntik Cik Salih sampai, yelah Cik Salih Gen Z. Cik Salih berjaya membuktikan apa dia akan ada satu orang kata apa, turning point tau. Apa turning point Cik Salih? Apa tu? Boleh share tak? Sebab ramai Gen Z nanti yang akan tengok ni. Sebenarnya kan, saya semasa pembelajaran Giat Mara, saya time tu 2018, ada dalam 2-3 orang yang betul-betul tak support saya buat benda ni. Ada. Sampaikan dia tanya, awak belajar apa? Awak belajar apa? Saya belajar gunting rambut. Dia gelak kan? Dia gelak kan? Dia kata, apa gunting rambut pun nak belajar? Padahal itu pakcik tau. Pakcik, orang tua. Dia gelak kan? So di mana kat situ, itu adalah salah satu pembakar semangat saya. Yang saya akan buktikan, apa yang saya boleh buat dalam saya punya bidang yang saya ceburi ni, yang dia boleh gelakkan saya. Betul? Ni cerita betul. Jadi alhamdulillah sekarang dia still jiran saya lagi. Ada lagi dekat area rumah saya. Sampaikan dia tanya sekarang. Ada jugalah dalam last year dia tanya, berapa potong rambut dengan saya sekarang? Saya letaklah harga sekarang potong rambut dah RM60 saya potong. Dia terkejut. RM60 kenapa mahal sangat? Itulah kadang-kadang kan pakcik kan dia tak tahu semasa macam mana dalam industri. Ada yang macam sekarang, dulu asalnya saya potong RM5. Lepas tu sekarang dekat kedai saya potong RM25. Tapi dengan direktor macam saya sendiri, saya banyak buat kerja luar kan, jadinya masa saya tak fleksibel. Saya letaklah harga yang mahal kalau nak potong dengan saya macam tu. Tapi salah satunya point untuk saya melonjak naik dengan kata-kata pakcik saya dulu. Saya ada lagi 2 orang kawan saya yang kata-kata yang negatif kat saya buat kata-kata tu sebagai saya punya pembakar semangat. Itu je. Dan saya pun dapat family yang
support saya dan cikgu-cikgu yang selalu support. Sampai sekarang saya still dengan cikgu yang ajar saya daripada dulu lagi. Dia yang banyak bagi saya cenderung, okey Saleh, selepas kau masuk di Amaran ni, kau pergi masuk WorldSkill. Okey, alhamdulillah saya masuk WorldSkill. Saya main WorldSkill Malaysia, ASEAN dan sampai WorldSkill Shanghai. Saya main. Selepas saya main WorldSkill, cikgu yang bagi saya jalan. Lepas tu, okey, awak pergi masuk SIAS, ambil TVET. Saya masuk SIAS, saya ambil BTO. Saya mengajar di Amaran sekejap. Dan okey Saleh, saya rasa awak tak boleh lah jadi cikgu ni. Okey, saya stop jadi cikgu, saya buka pula kedai jadi usahawan. Cikgu saya kata, awak buka kedai. Saya rasa awak tak boleh duduk dalam pusat bertauliah, awak kena keluar. Sebab beza tau dalam industri dengan dalam pusat bertauliah. Sebab industri dia lebih buka lagi kita punya skill. Kita lebih meluas. Dalam pusat bertauliah ni kita ajar mengikut panduan buku. Sebab itulah saya kata student ni, generasi Z ni, diorang nak ke arah macam itulah. Diorang, sebab saya kata kolaborasi tu penting. Di mana mungkin TVET boleh panggil industri-industri luar untuk datang ke TVET untuk bagi talk, bagi motivate untuk budak-budak yang nak bakar semangat diorang ni. Sebab budak-budak sekarang semua ada diorang favourite hairstylist diorang, tak pun barber diorang, dah ada favourite dah. Cikgu tinggal panggil dia. TVET panggil datang ke tak betul ya, diorang bagi tahu, insyaAllah saya rasa benda tu boleh naikkan semangat student untuk lagi melonjak naik, untuk menjadi usahawan atau menjadi pekerja yang cemerlang. Itu saja. Okey. Saya teruja lah dengan semangat Cik Saleh ni. Dan sangat teruja lah sebab satu lagi sebab saya kagum Cik Saleh pun sendiri Gen Z. Betul Puan Nazrina Ya, betul. Mak saya baru meninggal dalam sebulan lepas. Mak saya baru meninggal sebulan lepas. Dan arwah bapak saya meninggal pada tahun 2011. Jadi di mana 2011 bapak saya dah tak ada. Jadi mak saya je yang tanggung 6 adik-beradik. Saya nombor 4. Mak saya yang tanggung 6 adik. So kat situ mak saya memang tegas lah. Nak cakap tegas, batang pahit semua memang semua saya kena lah. Memang tegas orangnya. Jadi mana sebab tu saya kata benda ni salah satu, walaupun kita Gen Z ke kita macam pun, dia daripada ibu bapa yang akan guide anak tu untuk menjadi seorang yang berjaya. Itu je. Ya, betul, saya faham. Okey. Jadi akhir sekali saya akan mintalah beberapa tips daripada kedua-dua usahawan kita yang telah berjaya mengharumkan nama Giat Mara dan juga mengharumkan industri dan juga negara. Untuk Puan Nazrina, apakah harapan Puan untuk kepada generasi Z ni lah dalam bidang TVET ni? Okey, harapan saya harap anak-anak sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni ambillah peluang. Sebenarnya peluang di luar sana sangat-sangat banyak. Cuma kita diri sendiri je kena melangkah dulu, kena buat dulu. Kan? Kena buat dulu, kita tak pasti benda tu berjaya tak berjaya, itu lain cerita. Kena mulakan dulu. Kalau kita tak mula, kita tak tahu tahap kemampuan kita sebenarnya. Kan? Jangan teragak-agak, insya-Allah benda tu orang kata dengan ada keyakinan diri kita, dengan kita tahu tahap kemampuan kita tu, insya-Allah lah kita boleh berjaya. Nah, itu yang poin pertama lah, kena mula dulu. Jangan bagi ni kan. Kena mula dulu. Barulah kita ni. Lepas tu yang seterusnya carilah orang kata peluang di luar ataupun kehendak pelanggan. Nah, dalam apa-apa kita jadi usahawan, kita jangan ikut orang. Orang jual ni kita nak jual ni. Orang nak jual tu kita ikut je. Jangan. Kita cari peluang, inovasi kan. Buat benda sesuatu kreatif. Sebab orang zaman sekarang ni dia nak sesuatu yang berlainan apa yang ada. Kan? Dia nak sesuatu yang berlainan. Itulah kata buat inovasi lah. Semangat kepada anak-anak muda yang mahu mencuburi dalam bidang perniagaan ni, kena ada konsisten, disiplin. Konsisten kita, disiplin kita kena ada. Kalau diri kita tak disiplin, perniagaan kita besar mana pun, income banyak mana pun, dia takkan cukup. Dari segi finance, keuangan, dalam bidang keuangan. Bukan dia satu perniagaan tu semuanya hak kita. Kan? Nama pun, contohnya tangan kita ada 5 jari. Kalau kita suap nasi 1 jari dia tak boleh masuk kalau mulut. Betul tak?
Sama dengan lima jari ni barulah boleh masuk dalam mulut kita masuk nasi, betul kan? Makan dengan jari. Dia sama dengan perniagaan, dia banyak cabang. Nah, cabang dalam untuk apa sewa apa semua tu banyaklah. Itu kena tahu. Lepas tu hasil pendapatan kita satu hari berapa apa-apa kena bagi pecahan dengan gaji pekerja. Sekarang ni sangat-sangat mencabar bagi seorang usahawan sebab gaji pun dah tetap dah 1,700 kan. Lepas tu kita pun sebagai nak jadi usahawan kena tahu juga. Kena tahu bidang kita yang kita ceburi. Bidang apa yang kita perniagaan tu. Jangan kalau orang tu macam tak kisahlah kalau dia orang duit banyak pun dia laburkan itu rezeki dia. Macam saya sendiri, saya ni asal daripada bawah-bawah. Start pada mobile kan, mobile spa selama setahun. Saya buat mobile spa. Lepas tu saya ada misi saya lah, saya nak buat kedai. Kan? Saya bagi tempoh setahun je untuk buat mobile. Lepas tu next tu tahun seterusnya impian saya buka spa. Ada premis sendiri. Kan? Saya orang kata cari peluang dengan agensi, contoh agensi Mara. Kan sangat membantu agensi Mara sebab dia ada banyak produk dia. Produk dari segi premis, produk penyaman, geran untuk mesin, semua ada. Kan? Cuma kita pandai sendiri cari paperwork je. Kena buat kertas kerja. Kan? Itu orang kata kita punya peranan kena serius lah. Saya sendiri macam itulah sampai sekarang alhamdulillah lah saya secara perlahan lah kan. Selama 13 tahun, hampir 13 tahun saya dah ada 4 cawangan dah. Berkonsepkan Muslimah. Alhamdulillah, tahniah puan. Ya, terima kasih. Sekarang saya berada di cawangan Bangaserai Perak. Okey, faham. Tadi pukul 1 lebih pukul 3 lah sampai kan. Hari ni ada urusan sikit nak buat kerja kan kat sini. Sebab kita macam saya sendiri kan. Saya sendiri sebab saya tahu benda ni adalah permintaan di luar sana. Permintaan yang berkonsepkan muslimah kan. Orang wanita nak datang buat rawatan dia ada privacy untuk wanita sahaja kan. Sekali head to toe, sekali dengan rambut kan kita ada buat. Sebab tu itu adalah keperluan pelanggan kita ikut kepada tengok kawasan. Keperluan pelanggan tu sangat penting dalam kita punya perniagaan. Kena buat kaji selidik jugalah. Kan? Betul. Untuk dalam perniagaan tu. Seterusnya saya nak bagi tu last lah pada anak muda nak ceburi usahawan ni kena semangat yang kental. Orang buat apa ke, cakap apa ke, ekonomi down ke apa ke, kena ni. Saya sendiri pun dalam sektor ni PKP memang dapat terpusi lah, kata alhamdulillah lah. Sampai sekarang kita boleh stay dan bekerja staff daripada dulu sampai sekarang pun stay walaupun PKP. Kan? Itu kita kena tahu mana siapa yang tolong, siapa agensi mana yang tolong. Kan? Agensi Pekeso. Betul tak? Pekeso dia bantu bagi insurans untuk bencana alam macam ni, betul tak? Sebab dalam perniagaan ni kita kena connect dengan agensi kerajaan. Itulah. Okey. Ya. Okey. Saya nampak harapan puan sangat tinggi. Di samping harapan, puan juga telah berkongsi juga tips-tips yang sangat membantu. Yang pentingnya ialah kita ada 3 perkara. Attitude, skill dan juga knowledge. Yang saya nampak itu yang puan tekankan. Dan juga semangat yang kental lah. Itu dalaman diri kita ya puan ya? Ya betul. Orang tak semangat ni tak boleh lah nak teruskan. Ya betul puan. Okey. Seterusnya Cik Saleh, apa nasihat Cik Saleh sendiri pun Gen Z. So apa nasihat supaya kita boleh meramaikan lagi Gen Z ini dalam TVET, dalam industri dan juga untuk menguatkan semangat diorang. Apa yang Cik Saleh nampak dan nasihat yang Cik Saleh nak sampaikan? Okey, nasihat saya lah untuk generasi Z ni dan untuk nasihat pada diri saya juga sebab saya pun Gen Z juga. Jadi kita sebagai Gen Z dalam industri ni, kita perlu mempunyai kemahiran dan ilmu standing antarabangsa. Kita bukan sekadar kita punya ilmu tu setakat dalam ni je. Kita perlu sampai ilmu kita tu sampai antarabangsa.
di mana sampai orang luar pun tengok apa yang kita buat. Itu adalah salah satu saya punya ni lah, pandangan saya lah untuk lagi kita naikkan semangat kita. Macam saya sendiri, apa yang saya buat kerja saya, bukan setakat orang Malaysia je tengok. Satu ASEAN pun ada tengok. Sampai Eropah pun ada, sampai orang Korea pun check saya. Macam mana saya buat macam tu, macam mana awak buat rambut macam ni. Itu adalah salah satu semangat di mana macam mana kita lagi nak pergi. Sebab orang akan lagi support. Itu salah satunya. Dan networking. Networking sangat penting sebab di mana sekarang kebanyakan budak-budak Gen Z, diorang hanya duduk dalam satu tu je, kepompong je. Walau iyalah kita bekerja, betul. Kita memang bekerja dekat dalam industri, contohlah barber, kita bekerja kat satu barber. Tapi kita punya idea tak berkembang. Kat situ budak-budak Gen Z kena berkembang. Salah satunya menjadi generasi pekerja yang berintegriti dan dihormati oleh orang-orang sekeliling. Itu kebanyakan orang tak letak dekat diri dia benda tu. Kita kena ada satu value untuk kita naikkan lagi kita punya semangat. Bila kita ada satu value, orang akan pandang kita dan orang akan hormati kita. Bukan kita nak orang macam tunduk dekat kita, bukan. Kat situ kita ada, yalah, value kan. Value di mana orang akan mencari kita, orang akan minta pandangan kita. Kat situ salah satunya kita akan keluarkan hasil kerja yang baik dan orang akan tengok hasil kerja kita, dan dekat situ pun kita boleh naikkan semangat kita dalam industri. Itu salah satunya. Dan yang lain, kita perlu bijak menggunakan kita punya kemahiran dan inilah kemahiran lah. Salah satunya tidaklah perlu kita macam biasanya dalam industri apa yang saya nampak, orang tidak bijak menggunakan kemahirannya. Di mana dia hanya fokus pada satu benda je, padahal dia boleh buat 5 benda. Tapi dia menunjukkan kemahiran satu benda je, dia tak berkembang. Kat situ pun mungkin salah satunya terputus kot ni. Ya, okey lah, terputus ni. Okey, Cik Salih. Terputus kacau kejap. lah orang kau ni. Sambung. Tengah semangat ni. Ya, terputus dia. Okay. Dia kacau kat sini lah. Okay, sorry. Dengar tak? Tak apa. Ada orang call WhatsApp, jadinya dia terus padam. Dia link dengan WhatsApp sebab ada WhatsApp dalam ni kan. Okay, itu je lah. Lagi satu untuk penguasaan digital. Generasi Z, dia kena bijak menggunakan teknologi untuk produktif dan pemasaran diri. Itu paling penting. Diorang kena bijak menggunakan salah satu platform media sosial untuk diorang pemasaran diri lah. Untuk diorang iklankan diri diorang, apa yang diorang boleh buat, apa yang diorang tengah buat. Itu je bagi saya. Untuk generasi Z ni yang dalam bidang sekarang ni, untuk diorang lagi lonjak naik, sekarang semua ke arah media sosial. Macam saya punya barber sendirilah. Kalau barber saya punya customer 90% semua ke arah media sosial, TikTok. Dulu asalnya saya buka kedai saya boleh dikatakan sehari 6 customer je, 6 orang je. Kat situ kita akan down puan, kita akan down. Saya balik rumah kan, ya Allah, apa aku nak buat, aku ada 3 orang staff, aku nak kena bayar 3 orang staff, terpaksa keluarkan duit simpanan, macam mana aku nak buat. Tapi dekat situ terdetik, kenapa aku tak buat TikTok? Saya buat TikTok, saya try post, itulah pemasaran. Saya try post kat TikTok, alhamdulillah time tu view saya terus 400k. Saya bagi tahu location kedai saya di Kelang, di Takaran Barbershop Kelang, so korang boleh join, korang boleh servis dekat sini, macam-macam servis yang kita ada buat. Itu saya kata macam-macam servis kita boleh buat. Kita jangan fokuskan pada satu servis. Sebenarnya kita boleh buat 10. Tapi kenapa kita perlu fokuskan 2 servis saja? Jadi saya katalah, saya macam-macam servis yang kita buat. Alhamdulillah, esoknya beratus puan, dalam 40 orang datang. Itulah namanya pemasaran ni di kuasa viral. Di mana sekarang kalau ialah kita bukan sekadar sahaja duduk di kedai
untuk kita promote bagi Faiz itu pun salah satu juga pemasaran. Tapi sekarang orang kata lebih mudah sekarang kita post je dekat TikTok. Saya dah sekarang alhamdulillah sehari tu boleh maintain 30 ke 40 orang sehari kat semua. Dan saya pun ajar saya punya pekerja-pekerja, korang bekerja dengan aku, korang bukan sekadar bekerja. Korang kena buat bisnes juga dalam ni. Korang kena pasarkan diri korang. Korang kena buat marketing. Itu bukan untuk aku sebenarnya. Itu untuk korang yang akan datang nanti. Dekat situ diorang akan naik rasa macam okay, aku rasa aku boleh buat pergi jauh lagi. Kita bukan, bagi saya lah, saya punya pekerja ni bukan sekadar dia nak bekerja bawah saya, tak. Saya lagi suka kalau diorang lebih daripada saya, dan kat situ kedai saya pun akan lagi naik, dan mungkin insyaAllah diorang boleh buka branch takaran lagi satu untuk buka franchise. Itu je. So nasihat saya kepada Gen Z, satu, kita perlu tekankan ke arah disiplin lah. Itu salah satu. Walaupun kita pandai macam mana pun, kita bijak macam mana pun, power macam mana pun, tapi kalau disiplin kita out, kita takkan jadi apa. Tu je lah. Masalah yang saya nampak sekarang disiplin lah. Lagi satu, susah untuk bangun pagi. Padahal takkanlah pukul 8 betul boleh bangun, betul tak? Ini kan pukul 10 masuk kerja pun, pukul 12 baru masuk. Saya banyak tekankan benda tu dekat saya punya staff. Memang saya akan marah dia. Saya kata, kau pandai macam mana pun, kalau disiplin kau out, confirm kau tak boleh pergi jauh. Percaya cakap tu. Tapi alhamdulillah kat situ nampak perubahan-perubahan diorang, dan kita sebagai owner pun, kita sebagai bos diorang pun, apabila diorang buat satu benda yang kita rasa puas, kita akan bagi benefit lah, kita akan bagi bonus. Dekat situ diorang rasa happy dan diorang akan buat lebih apa yang kita minta. Itu je. Ya, faham. Betul. Terima kasih Cik Saleh. Saya nampak, saya ambil yang gist lah, yang penting yang saya nampak kat sini ialah dari segi disiplin, dan juga saya nampak penekanan Cik Saleh ialah dari segi ilmu. Ilmu ni adalah satu benda yang tidak ada noktah, di mana saya nampak Cik Saleh amat mementingkan ilmu kemahiran, di mana sampai satu tahap kita punya ilmu kena bertingkat sehingga ke peringkat antarabangsa. Betul ya Cik Saleh ya? Betul, okey. Betul, sebab baru-baru ni saya ada buat, saya punya barber punya event lah, ada buat event barber battle di pavilion. Di mana dekat situ diorang panggil satu dunia. Korea turun, Jepun turun, Eropah. Memang ramai gila, memang ramai sangat. Dan dekat situ saya ada buat kelas look and learn. Kita ada mengajar, dan sampai kan ada kat situ orang Korea macam dia suka dengan saya punya cara pemutih rambut. Wow. Dan dia terus tag saya dekat IG, ada lagi tag dia dekat IG, dia minta saya datang ke Korea untuk buat collaboration dengan dia di Korea. Alhamdulillah. Itu je lah saya kata. Saya suka dengan Puan Azmina punya pendapat tadi, di mana kita kalau nak belajar, kita kena cari sifu, kena cari guru. Kita tak boleh tengok-tengok YouTube kau terus buat, sebab benda tu akan merosakkan industri. Nanti apabila orang belajar dengan dia tak ada guru, orang belajar dengan dia, dekat situ makin lama makin rosaklah industri kita sebab pembelajaran yang salah. Dia buat ikut cara dia sendiri. Itu bagi saya tak bagus lah. Saya suka dengan Puan Azmina punya pendapat tadi. Itu je. Ya. Okey, alhamdulillah. Kita banyak perkongsian yang bermanfaat yang telah kita dengarkan daripada Puan Nazrina dan juga Cik Saleh. Ternyatalah bahawa Gen Z ni adalah aset sebenarnya. Mereka adalah aset. Kita tak boleh pandang diorang sebagai, orang kata apa, pandang sebelah mata, tak boleh. Sebab diorang adalah aset negara. Betul. Yang mana peranan kita lah, tak kira lah ibu bapa, usahawan, TV player dan juga pelbagai lagi, peranan kita lah untuk mencorakkan mereka ini supaya mereka menjadi generasi yang lebih kompetitif, lebih kreatif, lebih berdaya saing, lebih mampan. Okey. Jadi mudah-mudahanlah kita doakan supaya apa yang kita usahakan ini mendapat keberkatan daripada Allah, dan Allah tunjukkan cara bagaimana sekiranya kita menghadapi kesukaran, Allah tunjukkan cara bagaimana kita nak mengatasinya. Jadi terima kasih kepada Puan Nazrina, kepada Cik Saleh, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama berdoa supaya TVET negara menjadi pemacu negara dan menjadi kejayaan
untuk bangsa, negara dan juga agama. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.